Hari ni mari aku start ni. Assalamualaikum. Mari aku start rombok aku. Hari ni kira hari yang kedua aku rombok ni. Hari ni mari sebelah ni aku rombok Zeng. Hari ni belakang pula. Hari ni belakang pula. Lepas ni guna sekarang ni pukul apa ni? 10.44. Aku nak sipir dulu aku buat Zeng tu. Nak sipir molek. Okay, nak clear lah sini ni. Nak clear sini. Zeng kena letak di belakang tu. Sekarang ukur dulu dah. Aku nak buka dulu. Nak ambil ukur dulu. Okay, esok ni sambung. Kalau sempat tu ujian kat hari. Jadi ni hari kedua lah. Aku rombok group. Hari tu yang ni aku buat ni. Dah okey dah. Ini yang ni pula separuh lagi. Nak sama dengan group belah ni. Nak biar sama tinggi. Tak ada lah. Untuk nak cadangkan ibu nak beranak 13 ekor ni belah sebelah ni. Sekarang belah 9, belah sebelah ni nak beranak ada 13 ekor. Jadi sinilah untuk aku nak standby ibu tu beranak. Buat sama tinggi gut ni sebab rombok ni sebab rotuh ni. Pasal tu lagi dia rendah. Ni tinggi. Ni gut ni tinggi, dia gut ni rendah. Jadi susah lah. Kalau rendah ni nak kuat naik kambing susah. Aku buat tinggi lah. Hasil jual kambing, jual susu, pupuk duit. Boleh bagi kandai lah. Kalau nak agak aku bantu agroponia ke apa susah lah. Memang susah nak dapat. Baik kumpul duit sendiri lah buat. Okey dulu cakap tu dulu lagi ni. Okey, senjata rombok tu aku guna benda tu. Besi kubar. Warna orang tu, duk sakut tu. Senjata rombok tu. Cakap tu dulu dah. Okey, Assalamualaikum.